Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. First strike of the day. Mantap. Strike. Alhamdulillah, hasrat pagi ni tercapai juga. So, 2 ekor ni lagi jadi lauk kita ni tengah hari lagi. Kalau nak banyak tu ada lagi tu. Ada lagi. Sekarang ni pertengahan bulan 11. Jadi semua orang tahu bila masuk apa tu orang kata hujung tahun gini musim monsun lah kita. So musim monsun konten-konten ke laut tak boleh lah, makna tak ada dah konten ke laut untuk tahun ni. InsyaAllah tahun depan pula untuk musim monsun ni ginilah kita tak akan lepaskan peluang nak cari spesies-spesies ikan air tawar lah. Sekarang ni aku dekat Tasik Kenyir. Hari ni kita lacur dengan IB. IB ni bukan IB aku punya. Ni owner dia. Aku akan naik dengan Ayi. Aku akan drive lagi. Ayi duduk depan tengok barang penuh. Bila barang penuh gini tahu-tahu lah memang benda ni makan hari lah. Plan kita tu kita nak stay dekat Mohakib selama 2 hari 1 malam. Bukan aku dengan Ayi je, ramai. Ada 5 biji boat fiber tu. Semua geng-geng dari Besuk. Ayi punya ni lah plan dengan dia orang. Tu tak tahulah lagu mana tentatif ini hari. Kita follow je geng-geng otai ni. So stay tune, nanti kita akan adik dia akan joki ni sebab kita nak bagi balance. Ayi ringan, aku berat. So akulah yang kena joki ni hari. Banyak barang kita ni. Overload. So dalam benda tu kita jumpa dekat spot lagi. So lancar. Okay, wejok ni belum pergi mancing boleh singgah dulu. Orang kata macam R&R ni untuk geng-geng boat. Dia boleh beli tepi kedai gini ya. Beli air batu ya. Lagi luncur. Hari tempat-tempat gini ni memang akan jumpa lah. Gajah kan nak ya ni? Abang kawasan. Beraja ingat nak cari masuk dan cari spot untuk nak casting lah. Kalau kira sekarang ni baru separuh perjalanan. Tapi 2 biji lagi tu pergi cari umpan untuk nak apa, untuk tajuk awal. Lepas tu pergi casting lah sementara tunggu dia orang cari umpan tu. Allah bunyi. Apa? Mago. Tak ada. Panen lah lebih terong apa? Panjang duduk sini dengan air di dah 2-3 kali ada oiling. Kita try tak water dulu. Yang timbul jauh tapi balik. Try. Dekat cair. Dia ingat saya tinggal. Gig kayu. Gig kayu kat sana undur. Dah. Gig kayu. Oke guys, dalam perjalanan ni kita singgah musim kayu. musim kayu. Kan apa kita anyuk kayu. Dia waktu botol tu. Serak itu. Minta maaf teman-teman kalut sikit first time. Dah molek siapa dekat spot tu. Apa kawasan pun ada. Tu yemus semua kan
Ambil kat atas ni. Ni kat atas ni. Kayu lagi. Kat mana? Bismillah. Dia masuk kat mana? Sebab gigi pusing gitu dia tengok. Mana kat ni? Okey, lepas. Oh, power. Besar kat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. First try of the day. Mantap. Ni hasil kalau kau nak tahu. Air kat FG Note kot ni. Siapa lepas sendiri tu? Oh akbar. First time dapat orang kata apa? Bujang kenyal. Oh timbul pula bapuk tu. Rekod dia ni. Ni apa kita mau bujang ni? Kilo tak ni? Sekilo. Gila lebih. Sekilo lebih Tak 2 kilo. Ha, oh ye, timbul pula. Oh timbul pula. Pahak ni seekor ni timbul cuma kita kas. Dia tak ambil. Kat rumah pun pandai lipat orang juga. Nah, ini tengah tak water. Aku tengah korek. Korek pun tak mau ambil juga ni. Kena betul-betul atas tempat dia timbul. Masuk area dapur panggil suak ke apa tak tahu. Oh gitu habis orang. Abang kawasan pun ada lagi situ. Tengok ada. Tengok nak mancing je. Dog. Kuat bunyi. Sekarang ni pukul 1 kita dah sampai dekat inilah rumah rakit. Rumah rakit nampak macam selesa kot. Asyik ada katil semua. Sekarang ni kita orang semua pindah barang-barang tu buat naik atas apa tu? Buat naik atas inilah rumah rakit. Lepas tu baru kita sambung balik casting, nak tahan rawai apa semua. Lepas tu ni kita naik, kita rehat dulu, makan nasi apa semua, lepas tu sambung balik. So now we are leaving the rumah rakit. Oh, speaking of kita tinggal ni bagi dah barang apa semua kita tinggal dah kat rumah rakit. Kuranglah sikit barang tu. Tu kita pergi sambung casting. Kita ada dah seekor uak-uak ubat. Air. Nak cari. Beres. Separuh masa kedua geng-geng lain pakai thruster, kita orang pakai hand paddle je ni. Ada ni. Ini Sukman ni. Sing pogan nah bunyi prah. Mana boy dia?
Nampaknya separuh masa kedua dak memihak kepada kita lah, dua-dua kumpau. So sekarang ni kita balik dah dekat rumah rakit, kita rehat dulu. Lepas ni mungkin geng-geng Ikra ni akan pergi pasang tajuk, pasang jaring, rawai, tak tahulah. Biar je dia orang pasang, aku dengan dia akan rehat dekat rumah rakit ni. Kita tengok hasil dia orang aja malam ni. Mana saya tak? Air sakit bahu dah. Masuk suruh tu, masuk suruh ni, kejar anak lah, apa benda lah. Tapi gitulah, kalau dah nama bukan rezeki, tak ada lah. Jadi kita rehat dulu kau tu. Houseboat lah dekat rumah rakit. Kalau tengok rumah rakit dia ni, not bad lah. Ada dapur, boleh masuk. Dia dah sedia tiga makuk, tempat nak mandi, ada toilet, bilik siap ada katil. Malam ni dia sini lah, ngaya lah ni. Nek tu healing lu. Kumpau nombor 2 makan dak talah. Lauk mewah hari ni. Sebarau goreng, siakak bekok, so ayam. Makan kita, makan. Pagi kan, hari ni hari kedua. Ya, ni seawal pukul 6.30 kita bangun dah ni, nak dekat pukul 7. Kita nak cuba nasib cari sebarau pula. Orang kata sebarau awal-awal pagi kita nak memecah kebuntuan. Aduh, pagi ni kita terakum ni dulu lah, sebarau dulu. Kita korek-korek sebarau dulu, lepas tu tengok lah. Kalau dah start tengah hari, kita tak main tomai pula. So jom lah, enjin panas dah, ramai dah gerak ni. Jom luncur. Lepas-lepas dah kita kejar ni, tak ada. Sekarang duk masuk dekat suak mana kita tahu, tapi duk tengok casting tadi ada sebarau timbul tengah tu ni. Tak tahulah, kita dak rasa metasik, cuba nak kejar ni. Boiling sebarau. Tadi galak sangat situ. Ni lain-lain ni. Nak tenggelam ada tu. Kat pokok ni pun ada 2-3 kali dia lepeh. Baru barau ke rumah. Allah. Rumah. Oh. Cek. Bagau. Bagau geng. Bagau geng. Nak kejar gitu kau. Mampu. Lagi ni nak begitu. Saya. Ingat sakut kayu. Jangan
Ni start enjing. Tengok je boiling lagi. Alhamdulillah, hasrat pagi ni tercapai juga. Sudah dah lah. Rasa salah dengan orang depan ni dah naik IB dia. Ada lagi ni. Mana sehari kita duduk dalam suruk ni hari ni. Cari ya spot boiling. Tak apa kilo. Rasa tak apa kilo ni yuk. Pak tu keren. Alhamdulillah ada juga. Wah. Jap. Tak sini ada dulu kan. Ada lagi boiling depan tu. Kena kerja dengan enjing apa raya. Kau kan kena buat skill macam kerja apa boiling kaya. Straight off kamera je. Baju dalam ni ya. Dua ekor dah. Tunggu sini sebab tadi lagi ke apa? Dia boiling sini, situ, lepas tu belakang ni. Ngam-ngam pula boiling sini, aku dah on kamera. Kas. Kena ekor dah kita. Ekor dah kita. Cik hikit ni. Saya anak-anak. Anak-anak pun mari jauh kenyai bawah. Saya goreng. Kecik hikit daripada tadi. Tapi panas kan memang kalau nak standby inside. Bagi tak habis dia nak bimbu. Ada ngam-ngam bimbu. Kalau dah estimasi tu habis dalam 5,000. Hai dua kita kalau nak tunggu boiling. Kalau tak ada asam buat render-render. Saya pun nak nasi ubi. Timbul lah ikan. Timbul big kan ni. Dia kalau dari timbul mudah sangat makan. Kacang. Boleh dah nak kaji lagi kakaknya ni lagu mana. Dah tadi tak timbul, dia makan juga kan? Oh tidak. Kita dah nampak upang kali duduk dalam air. Dah sabar. Air lalang lah je. Main dia berada duduk situ air 100 meter lebih. Alah air sini. Mundur timbul situ. Kaya Ekor. anak ni. Ni kita jadi anak padan. Okay geng, lepas panjang sebelah dah rasa tangan duk casting, duk kerja boiling. 2 ekor ni je berjaya ditumpaskan. Hari ni naik, kita naik rumah rakit ni. Abang Wadi duk tengah nak masak dah. 2 ekor ni je lagi jadi lauk kita ni. Tengah hari je lagi. Kalau nak banyak tu ada lagi tu. Ada lagi? Tu tengok tu boiling tu. Oh tu duk boiling. Malah dari aku kita hakik hati lah tengok boiling. Asyik tengok tu. Sekarang ni pukul 1 suku dah. Lauk siap belaka dah masuk. Kita makan-makan dulu, lepas tu sekejap lagi kita kemah barang ni. Tegak balik lah. So sekarang ni makan dulu.
Sekarang ni pukul 2.10. Tu slow-slow dah gerak. Lepas tu sambil gerak on the way balik tu adalah spot-spot titik kita singgah. Harap-harap harap-harap ada lah. Serat tu. Nak balik dah ni. Sekarang pukul 3.30. Sejam lebih jalanan. Kita singgah. Sama je. Kayu bila kau. Tak tahu nak cerita spot. Sama je. Nampak air, nampak kayu, nampak bukit. Ni cuba dulu singgah ni. Ada. Allah. Ada. Tak ada. Sudah. Apa gitu? Bukan ni jasa mari bukan. Apa tahu rumah ni. Alhamdulillah sekarang ni dah dekat agak dah. Beres lah ke dah. Barang semua kita dah buat naik dalam atas kereta air. Jadi setakat tu je lah cerita 2 hari 1 malam dekat Tasik Kenyir. 2 malam dekat rumah rakit, casting Thomas, Barau. Ada benda kot nak cerita sebab aku boleh katakan bukan jiwa aku lah dekat Tasik Kenyir ni. Sebab yelah kita pun tak biasa main dekat Tasik Kenyir ni. Jadi tak tahu. Macam tadi lah tengok boiling Barau tu ada sangat. Tapi bila kita kejar tak tahu mungkin cuaca ke apa tak tahu lah. Sebab yelah kita tak biasa lagi dekat Tasik Kenyir. Tapi Alhamdulillah adalah juga orang kata apa ubat ubat untuk casting kat Tasik Kenyir ni. So ada benda kot. Setakat tu je lah cerita hari ni. Bukan cerita hari ni, cerita 2 hari 1 malam dekat Tasik Kenyir. Kalau korang suka dengan video ni, bolehlah like, share dan subscribe. Tanda support aku. Terima kasih sangat-sangat. Kita jumpa next video. Okay. Assalamualaikum. Bye bye.